Ramai pesara jumpa saya dan cakap, dulu duit 300 boleh beli banyak benda. Sekarang 300 rasa macam duit belanja sehari saja. Itu bukan salah mereka, tuan-puan. Itu inflasi yang senyap-senyap curi nilai. Tahun 1997, ringgit jatuh 50%. Tahun 2015, jatuh lagi sekitar 30%. Nombor dalam bank memang kekal, tapi kuasa beli habis dimakan masa. Sebab itu, ramai pesara yang bijak, diorang tak simpan semua dalam bentuk duit. Diorang simpan sebahagiannya dalam bentuk emas fizikal. Sebab emas tak pernah jatuh sampai 50% macam ringgit. Dan yang paling pelik, 1 dinar dulu boleh beli seekor kambing, hari ni pun masih boleh beli seekor kambing. Maknanya apa? Emas bukan buat kita kaya dengan cepat, tapi dia jaga nilai kekayaan yang kita dah penat-penat kumpul selama bertahun-tahun kerja. Kalau anda seorang pesara atau bakal bersara dalam tempoh 5 hingga 10 tahun akan datang, tolong jangan biarkan nilai simpanan anda dimakan masa. Simpan sebahagian dalam emas dan selamatkan nilai, bukan nombor. Saya Yan Yusof, follow saya untuk mulakan simpanan emas di Public Gold.